Pos Adaha di laman buah besar. Ini adalah laman buah besar. Dan kita akan membuat pukulan pada gate yang ke-8. Par 4 dengan 80.3 meter. Ini adalah pukulan pertama saya. Macam obi. Tapi pula tu masuk balik ke kiri. Ini pukulan pertama saya. Terusnya kita akan buat pukulan kedua. Bola tak melepasi simpang. So kalau boleh buat pukulan pertama melepasi simpang. Ini bola kedua saya. Bermakna saya dah buat berapa pukulan? Bukan. 3. Satu pukulan penalti. Ini adalah pukulan yang keempat. Pukulan yang keempat. Okey, buat frigate. Tapi tak ada angle untuk saya shoot masuk sebab dia berhampiran tepi gate. Kami ada angle tak? Ada. Pukulan yang kelima. Hasilnya pukulan kelima. Okay, jadi untuk gate ini saya berjaya membuat 6 pukulan daripada 12 pukulan maksima. Okay, terima kasih.